Guys, hari ni kita nak main Go PC. Okey, kalian. Okey lah. Laptop. Bukannya lagi. Ini lah. Tak perfect lah. Tadi dapat yang kamu kan dapat yang lagi. Okey, jom kita pergi. Jom kita pergi. Nama aku bukan Jack. Tapi saja nak buat nama. Kita kena pergi ke tempat tu dulu. Mall Highland. Okey. Kita sambil dia klikkan sini lagi. Tapi lagi korang akan ambil ikan ni. Tapi kotak. Jom kita makan sini kejap. Okey. Udang. Tadi udang. Ada udang. 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 Wah, aku kenal. Saya bukan ada wabak pun. Kita tengok dapat apa. Aduh, okey lah.
Dah dapat dah. Dari full play. Ni. Kau tak lagi sah. Six seven. Six. Tak tengok siapa lagi hebat. Nah. Satu M. Satu dulu M. Satu enam M. Satu dua M. Nah, itu yang banyak. Satunya. Lepas satu. Aduh, dapat yang tu je. Dia lemah. Kita tipu dulu. Okey dah. Asyik dapat udang. Itu dapat. Banyak. Tapi macam ni dia hebat lagi. Kita nak macam ini. Malah pergi ke Allah. Kita pergi satu tempat. Dapat ni. Dapat lagi satu. Dapat ni. Sikit lagi. Okey, dah lepas. Yang dah macam. Uish. Ikan merah. Ikan tu. Tengok macam ada sensor. Ni mana? Apa baju ni?
Bagi dapat ni ke, ni ke, ni ke. Maulah ajar sikit. Ini bagi yang sama. Aduh. Nah, agak ni kot. Sebab nak bagi kuat. Kat situ. Bagi kuat kita. Untuk ikan tu pun kuat. Lepas tu jadi lemah. Ikan tu. Okey dah. Stop. Kita bayar. Kita dapat berapa? 1, 2, 3. Nasi. Ini dah terlalu besar. Dia. Ini tak ada. Macam tu saya main. Dapat ni je. Yang warna hijau ni. Macam tu dah. Sekarang saya cakap ramai je ni macam mana. Tak. Apa? Saya memang kejap. Macam tu. Lepas tu. Saya tak boleh main dah. Tak boleh buka tablet. Lepas tu saya main. Lepas tu saya boleh lah balik. Lepas tu saya buat video. Tengok. Aku nak panjat tu. Aduh. Satu kali lagi. Kalau tak. Jangan jatuh. Kalau jatuh. Ayo. Sikit lagi tu. Aduh. Terlepih lah. Okey. Ni sikit lagi tu. Ayo tak hati. Satu kali lagi. Mana lu kat tali Mau saya tahu. Sama je ikan. Kejap nanti saya datang balik. Kejap saya tengok orang main Go PC kejap kat alam TV. Kejap Saya tengok game Os main Go PC. Memang dah lama tapi saya tengok dia macam mana. Buka dah. Saya lagi. Dan saya
tengok di mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam channel yang jadi untuk video hari ini mereka main game Roblox TCG Cut Shop Simulator gang. Kalau korang tengok simulator TCG Ada kerja ya. Bukan susah. Bukan senang, susah. Sudah, saya tekan. I just started the game. Iklan. Hey, one versus one me. Wait, I just started. Come on, don't be scared. Assalamualaikum warahmatullahi YouTube channel yang jadi untuk video hari ini mereka main Go Fishing. Tapi Iman tahu mesti dekat komen ada yang cakap ya ini mesti video game fish tu aku semua kan. Ini tak yang lain. Yang fish tu dia ikan yang dia tangkap. Yang go fishing dalam game ni kita akan tangkap raksasa. You know, raksasa laut geng. Luar biasa sih. Tapi tak pernah seperti biasa sebelum kita jadi macam dan biasa strategi. Jom di mana-mana. Kamu pun kena cakap saya tau. So guys, kita ada Zahir, Manslamau, kita ada Afan, kita ada Big Baby, Alpha, kita ada ini udah pula. Kita nak try untuk first catch. Gimana dapat apa? Let's go. Super duper luck. Yang ini tekan. Jadi nampak sama macam yelah fish juga lah sebenarnya yang janganlah intip kat sini nanti lari lah ikan Iman. Yang ini kata kami Iman tau. Klik. Kira saya nak keluar. Yap. Super duper lagi orang tengok. Yang ini Iman dah kaget betul-betul ni. Yang ini merasa lah kan. Iman dapat ikan yang lain besar daripada sebelum ni. Lagi 6 kilo kan. Yang ini Iman target dalam Kalau kamu tekan tu, 10 kilo kan. Kita try. nak bagi mahal ikan kita. Saya tahu. Okey lah. Ikan ke 257 kilo. Mungkin lepas ni dia akan dapat 8 kilo lah. Kita try tengok macam mana. Kita pergi tempat lain pula. Saya tak nak beli. Saya ni kumpul duit lagi sebab saya tak nak beli yang saya nak beli yang ni. Tak nak anjing crab. Saya nak ikan. Anjing crab dia boleh jual ni tu. Saya nak beli yang ni, yang bush. Okey, let's go. Kita try balik ikan. Wow, ini siapa yang dapat ni? Ikan apa dapatnya? Muka dia bodoh sangatnya. Dah lah, tapi berat weh. 100 kilo juga Mia Waduh, gila lah Mia. Klik. Dah ni dapat anjing crab lagi sekali. Seriously geng, 2 kali berturut-turut dengan anjing crab. Tak apalah, saya nak jual saja ikan ni. I want to sell all lah. Sell all berapa ni? Dan saya dapat dalam 157 je. Tapi tak apa, Iman join group dari Iman Like Game. Iman dapat dalam $500 tadi. Dan disebabkan itu, Iman nak beli joran baru geng. Okay, dekat sini dia ada umpan, dia ada joran, dia ada potion, dia ada premium chest apa semua. Tapi untuk bid, kita ada carrot geng. Kalau dekat joran kita ada 500. Oh, ini sebab saya jatuh tadi. Sikit lah kita nak beli yang diamond road tu punya geng. Sebab dia bintang. Tapi yang ini 2.8.
tahan juga harga dia. Kalau tengok dekat sini 7,000. Berapa robak sini untuk 7,000? Ini 59. So kita beli geng. Sorry ya geng, kita terbeli geng. Kita terbeli geng. So right now Iman dah 8,000. Okey lah. Bukan selalu Iman tentuin geng. So nak beli yang legendary. Harga 50. Okey lah kita beli yang ni. Oh dari mana tambah sikit 50. Bukan tempat tu. Okey lah fine, kita beli yang Tapi nak bagi tempat ni. inventory. Yang ini kita equip and kita equip yang ni. Let's go. Kita try yang ni pula. Sabar Zain. Saya tahu awak nak show off ikan awak dekat saya. Tunggu je, Iman dah upgrade joran. Iman dah upgrade umpan. Confirm Iman dapat lagi power daripada korang semua. Korang tengok. Seahorse. Dia dapat yang ni comel. Dia dapat kuda laut. Saya dapat kuda laut tau. Sekejap, macam mana korang dapat ikan komodo tu dibuat kat Iman jap? Mekong PB je lah. Mekong PB. Kat mana PB? Tunjukkan saya. Dia ada roll baru ni. Jangan main dengan saya sini ke. Yang ini confirm. Korang tadi dapat 100 kilo ikan tu. Gila lah geng, 100 kilo. Tapi jual tak tahulah mahal ke tak ikan tu. Tengok dari segi saiz macam boleh pergi harga dia kan. Kita tengok. Oh, puffer fish. Come on, give me something good. Gergasi apa semua. Ikan apa ni geng? Oh. Finally mana yang ini semua. Okey, tempat ni. Let's go. Saya nak pergi. Okey lah. Come on, tarik. Ui. Lah yang ni ikan anchovy. Ikan noob geng. Tak boleh nak jual dulu. Berapa harga ikan untuk sekali jual ni? Berapa ni? Sell out 446. Okey, not bad. Okey. Apa ni pakai kapal ni mesti ada ikan dekat sini. Kita try 1, 2, boom. Okay, come on, dan sini dapat puffer fish. Kenapa dapat puffer fish? Tak nak puffer fish. Itu buat apa benda? Kita pilih dekat tempat Buat apa tu? berapi. Tengok gaya nama macam dah power. Kita tengok macam mana kokol lah. Ada ikan yang besar geng. Itu objektif kita sebenarnya. Nak pakai ikan yang besar. Ikan tak main. Kita ni dulu. Kilo tak main. Kita lagi ikan yang 100 kilo ke atas. What the hell? Ui, ikan tapi yang korang keluar tu. Klik. Dah ni nampak. Ui, Arapaima. Ini baru betul Arapaima lagi. Korang tengok Arapaima. Korang tengok ni. Arapaima sih. Tapi ada dapat. Dekat sini area punah. Kita try. Review macam mana. Nanti by the end of this video kita tengok siapa dapat ikan paling besar geng. Besar. Potong dia geng. Wanda si dapat. Oh, squid. Finally saya dapat squid. Tengok sikit. Wait saya. Comel ni. Comel. Dia kalau besar lagi tu dah jadi kraken geng. Kalau besar lagi jadi kraken geng. Boom. Bluefish tu. Okey lah. Kita dapat sikit lagi. Kita tengok apa macam mana dia dapat ikan besar tak? Kalau orang dapat ikan yang 100 kilo ke atas. Ada 200 kilo ke atas. 200 kilo kita mencari sesuatu yang lagi-lagi besar. Dah dapat squid 10 kilo. Punya squid. Wih, ada. Besar tu yang ini. Ikan macam berat. Ikan macam wah. Gang, Iman dapat apa ni gang? Ini rasa pertama geng. Ini gol pertama geng. Ini lah macam cakap antara yang best game goldfish ni. Sebab game goldfish ni kita tengok haiwan-haiwan yang memang dah daripada zaman purba kan kita tengok ni. Korang tengok ni. Bukan basic tau. Dekat sini dapat. Kita tengok pasti benda dapat ni. Aku tengok cerita Iman boleh confident lagi power geng. Tapi yang ini 9 kilo. Tapi masa tadi korang nak kata abang. Nak naik tu susah. Tepi lah dik. Agak sikit. Tenggelam ni. InsyaAllah tak tenggelam. InsyaAllah. Iman dah baca doa. Iman dah campi dah kot Iman ni. Naiklah ramai macam mana tu. Macam mana pilih pun. Boleh jangan risau. Dan sturgeon. Walau weh. Naik kat sini. Sturgeon man. Gila lah. 51 kilo ikan sturgeon ni. Not bad lah. Try kat sini. Mana baby? Masih tak dapat apa-apa yang gempak-gempak baby. Dapat shrimp. Ini kawasan lingkang lah man. Masa lepas macam mana? Okey tak okey? Apa macam mana okey tak okey? Mana upgrade punya barang-barang yang okey? You can sell your fish. Yang ni berapa ni? Arapaima. Kalau bluefish ni 300. Clownfish 300. Shrimp 300. Nak jual lah hari sore kita jual lagi. Yang ni 1,000 man. Hari sore tu walau Mira dapat lagi 130. Macam ni kita dapat. Mira dapat gorgon lah. Korang dapat gorgon belum? Aduh, korang semua menggunakan simpan baru. Kita tak pergi lagi tempat tu. Esok bang
pergi. Tak boleh lah. Sabarlah. Bagi saya try. Okey. Baby dapat apa tu? Syak ni. Baby dah boleh jeruk. Oi. Ikan depan ni. Dia tu 92 kilo. Ada seorang lagi tu. Mana keluarkan balik ikan dari tu? Panjang gila mat. Bersabar lah weh. Aduh. Yang ni snorkel ke? Besar tu. Berapa lah kau nak jual kan? Oi, ada dapat korban. Siapa dapat korban? Macam mana? Sedangkan saya dapat yang paling busuk dekat kawasan ni, tak habis-habis udang atau Tak lepas apa ni, Squidward. Tak tahu apa tu lagi. Walau weh, Zaid 148 kilo weh. Dia punya gorgon tadi. Tapi sekejap Iman rasa kau pula apa kau punya skill kau. Si fish and space try malak pun. Iman lebih pada nak lak geng. Iman buat semua untuk lak geng. Serius macam tu. And plus Iman nak jual ikan yang ada sekarang ni untuk tengok ada tak joran yang boleh beli. Tapi kan untuk joran yang target tu, yang shark punya joran tu, Iman rasa nak dekat 25,000 juga geng. 25,000 something lah geng. Mahal. Zaim dah dapat lah ikan red. Zaim. Tapi tak lawan yang Uwe tadi lah. Uwe tadi orang dapat kepung. Besar gila lagi. Cepat lagi tu. Weh, keluar lagi ikan ini. Iman mancing ikan dengan joran ni. Apa joran? Saya nak jual. Nak jual. Aku dah tekan dah. Biar je. Toshiba Pure Air. Keep odors and bacteria away. Keep us together. Berapa? Uish. Banyak tu. Ni satu. Sembilan. Masa boleh makan besar. Tu ada dah semua. Macam perlindungan sensitiviti, dekat sekarang memang jangan. Jaga gigi sensitif dengan Sensodyne. Mesti tinggi, mesti Sensodyne. Aku nak jumpa beli yang ni. Ni kot. Ini. Ini 12550K. Itu aku nak beli. 日常生活中，我们都有需要用钱的时候，但如果有一天，我们无法像平常那样动用钱， Masa buat video ni kejap je. Video ni kejap je. 钱，让梦想还能实现， Video ni kejap je. 也计划。 Esok kita sambung balik. PIDM 就会确保我们可以继续拥有存款，即使银行已无法运作，这样我们就能如常生活。如果一家银行停止运作， Aku dia mati tempat yang tu. Tapi tak hampat kot sebab macam biasa lah. 让我们的银行 Semalam hari tu tak boleh buat sebab Itu bukan ikan biasa, itu ikan red. Kalau dapat ikan tu, kau sedap. Ikan power kan kita tengok. Kau sedap. Kasih. Besar juga Mia punya. 370 kilo. Lagi besar daripada Zaim tak Zaim. Itu betul besar Zaim. ya kau bagi kat adik aku RM2. Langsung balik pun ada sebenarnya. Ini macam dapat udang. Tak udang sikit pun. Tak udang sikit pun. Tak pun jerung. Sekarang dapat jerung lagi kan? Rasa jerung tak dapat lagi. Ya aku bagi. Besar weh. Iman kalau untuk gila makan kan. Come on. Dapat Allosaurus ni 150 kilo kan. Punya. Pada satu ikan ni kalau jual mahal je. Dekat 1,000 juga. Boleh pergi 2-3,000. Bergantung dengan berat dia kan. Kamu kena Malaysia dah sepi. Di sini berapa? 287 kilo weh. Dia punya juga pula Iman tengok. Bang, nak ni lagi bang. Okey dah. Kita sambung esok buat video. Kita sambung esok. Sabar. Kita jual dulu. Okey lah. Aku pun like dan share, komen. Okey. Bye-bye. Jangan tak subscribe aku sebab aku dah banyak kali dah cakap. Okay, bye.
Betul kan? Oh, umpan tadi tu untuk sekali pakai je ke? Faham. Tapi Aku nak tak untuk tengok. sekali pakai tu pun. Dah ada robot ni. Inilah yang kita mahukan. Kakak ada robot. Inilah yang kita Tapi mahukan. kakak orang Ini nak bagi tahu itu aura je dia kuat, yang kan? apa Yang dapat 460 puji kat ini. Ina nak tengok. Ina punya berapa tu ni ya? Ni yang dapat 487 Besar dia. Okey, sekejap. Dapat orang syak. kita nak Kita iman. kita buka dulu. Besar lagi Mia punya lah. Mia punya lagi bapak lah orang kata, geng. Aku dah nak ni. Aduh. Tengok. Oh, let's go. Kira bye. Ika